bersedia untuk lepaskan. CP 150 dilitar Batu Kawan Pulau Pinang. Dilepaskan dan sekarang ini Azroy yang tidak dapat bermula dengan kedudukan tadi kita lihat permulaan bagaimana ada perubahan di agen hadapan. Jadi kita menyaksikan untuk permulaan perlumbaan ini. Wow, pelanggaran berlaku 88 sebab oleh Abdullah Khoyum tadi. Ya, 3 pelumba di bahagian belakang, 4 pelumba yang terjatuh, tapi mungkin mereka dapat untuk meneruskan kembali perlumbaan. Azroy yang memimpin ketika ini di tempat yang kedua. Kasma Daniel tadi yang sedikit lewat Irfan Haikal yang terlepas berada di belakang, namun Azroy ambil peluang pada awal. Kasma kita tahu dia menggunakan pengalamannya untuk kedua-duanya berada di hadapan untuk permulaan di pusingan yang pertama ini. Kasma dikatakan tadi bahawa untuk mengejar Azroy susah kerana dia tahu Azroy laju di hujung perlumbaan ni. Tempat kedua yang dia kata logik untuk dapat, tapi sekarang ini dia memberikan tekanan dalam perlumbaan berbeza daripada apa yang berlaku dalam kelayakan dan latihan. Dan sekarang ini dia memberikan tekanan kepada Azroy Hakim Anwar. Kasma terpantas dalam lap yang pertama, sekali berada betul-betul di belakang Azroy Hakim Anwar. Kemudian baru ada Nazrul Izzat, Irfan Haikal di bahagian belakang kesemuanya. Tapi kedudukan ini berubah dan kita lihat nombor 1 Irfan Haikal di tempat yang ketiga sekarang ini. Ini di awal perlumbaan tadi. Dari belakang tu 4 pelumba yang terlibat dengan insiden. Mereka melepasi selekor yang pertama. Di kumpulan belakang yang begitu ramai rapat, tapi kita berbalik kepada pendahulu, berbalik kepada Azroy, berbalik kepada Kasma Daniel yang cuba menjarakkan kedudukan untuk meninggalkan Irfan Haikal. Nazrul Izzat di tempat yang keempat. Di belakang Nazrul itu barulah ada Helmi Azman yang juga berpeluang untuk melepasi dan juga memintas terlebih dahulu Nazrul Izzat. Pencapaian terbaiknya setakat ini ialah menang di pusingan yang ketiga atau di tempat yang ketiga sebenarnya. Ya, kita boleh nampak sekarang ini 1, 2 memang Kasma terus memberikan tekanan kepada Azroy. Yang penting untuk dia tak boleh lepaskan Azroy lari jauh. Jadi dia akan betul-betul berada di belakang Azroy sekarang ini untuk memberikan tekanan kepada Azroy Hakim Anwar di tempat yang pertama. Walaupun kita permulaan tadi kita nampak permulaan yang tidak begitu bersih, tapi bukan cukup untuk dia berada di kedudukan tempat yang pertama, mengekalkan kedudukan sampai di selekor yang pertama. Keluar dari selekor pertama berada di tempat yang pertama. Irfan Haikal di tempat yang ketiga sekarang. Kasma dengan cara terpantas sekali lagi memberikan terus tekanan kepada Azroy Hakim Anwar. Agak panjang untuk CP150 ni. Kita ada 20 lap kesemuanya. 17 lap lagi untuk ditamatkan bagi perlumbaan. Jadi ada masa untuk Kasma, Irfan, Nazrul Izzat, Helmi yang cuba untuk mengejar Azroy Hakim Anwar di tempat yang pertama sekarang ini. Kita tahu yang mendahului ini adalah pelumba-pelumba berpengalaman, pelumba-pelumba yang boleh mengekalkan pace mereka kerana sebagaimana kita lihat Azroy, Kasma ni adalah pelumba yang boleh fokus kepada pace masing-masing. Jadi adakah itu akan berlaku, adakah itu akan kekal untuk Azroy untuk dia mengekalkan kedudukan sebagai pendahulu. Kerana 17 pusingan ini banyak faktor yang perlu diambil kira. Dari segi keadaan tayar, keadaan kemampuan jentera itu, bagaimana mereka nak mengawal untuk pastikan. Kita lihat ada satu reaksi tapi belum cukup untuk Kasma memberikan tekanan kepada Azroy selaku pendahulu memimpin perlumbaan untuk waktu ini dalam 4 pusingan yang pertama ini. Irfan Haikal mengikuti saja tempat yang ketiga. Jarak Irfan Haikal dengan Kasma Daniel adalah 1.1 saat. Berada di kedudukan tempat yang ketiga. Pada jarak sekarang ini dia tidak dapat untuk belum lagi pada hampir, tapi ada masa untuk dia cuba mengejar. Cuma Kasma akan masa yang terbaik setiap pusingan, dia lakukan masa yang terpantas. Jadi dia memiliki kelebihan itu, berada di kedudukan tempat yang kedua dan terus memberikan tekanan kepada Azroy. Mungkin ini adalah strategi Kasma mengekori Azroy terlebih dahulu sebelum dia akan melakukan attack pada penghujung perlumbaan nanti. Kedudukannya berubahlah kedudukan yang keempat. Di selekor yang ke-8 tadi, Nazrul Izzat dipintas dengan mudah oleh untuk Helmi Azman. Lihat dua pelumba yang bersaing ini. Dan sedikit ke belakang ini adalah melibatkan Afif
di antara Farish Hafi, di antara juga Muzakir di sana. Oh, daripada Volch. Muzakir juga nampak menunjukkan peningkatan sedikit untuk pusingan ini. Kita cuba mendapatkan mata dalam perlumbaan. Ya, Muzakir berada di tempat yang ke-9 tadi. Dan tapi di litar ini memang pelumba yang berada di depan ada kelebihan yang besar. Cuma sekarang kita boleh lihat bagaimana Kasma mengikori. Dia dapat ikut pace Azroy, itu yang paling penting. Dia dapat untuk mengimbangi dan dapat untuk ikut kelajuan yang ditunjukkan oleh Azroy Hakim Anwar. Sudah terus berikan tekanan kepada Azroy. Afif berada di kedudukan tempat yang ke-9 sekarang. Agak jauh di belakang Afif, ketinggalan 7.3 saat melangkah pendahulu. 0.5 saat berada di belakang Muzakir Muhammad yang telah pun memintasnya. Aziz Farus naik di tempat yang ke-10. Itu yang kita belum sebut lagi. Aziz Farus ada di tempat yang ke-10 sekarang ini. Masih jauh. Baru 6 pusingan dan 14 pusingan, 20 pusingan kesemuanya. Kedudukan yang terkini ialah Haziq di tempat yang ke-10. Ya, Haziq bermula dari petak yang 24, tapi sekarang ni dia pada kedudukan depan mata yang agak tinggi. Itu penting untuk Haziq Farus untuk mengejar depan mata sekarang. Haziq berada 2.1 saat di belakang Ahmad Afif Afran. Itu agak jauh juga di belakang Afif bagi Haziq yang sekarang kita lihat di nombor 17. Haziq Farus. Tapi ini satu peningkatan yang baik untuk Haziq. Walaupun dia bermula di petak ke-24, dia dapat mengejar dan naik tempat yang ke-10 sekarang. Dan dia ketinggalan 2 saat di belakang Afif. Tapi dia ada masa 13 pusingan lagi cuba untuk memperbaiki kedudukannya ini. Ya, kalau ikut perkembangan ini, kedudukan ini ialah Haziq akan turun di kedudukan yang ketiga secara keseluruhan. Azroy akan ada kelebihan, begitu juga dengan Kasma akan terus mencabar untuk kejuaraan bagi CP150 ini. 7 pusingan. Jauh lagi ni, tapi kedudukan tak berubah pun. Azroy, Kasma, Irfan. Jauh tapi kita lihat sudah ada reaksi tapi belum lagi. Tapi kita percaya Kasma boleh lakukan kerana kedudukan ini kita lihat ada reaksi dari bahagian luar sedikit. Dia memberikan satu reaksi untuk memberikan tekanan kepada Azroy. Dia nampak macam nak mencuba tadi. Mungkin dia nak mengintai dulu, nak tengok di mana yang paling sesuai untuk minta Azroy. Terlalu awal pun mungkin dia tahu Azroy boleh kembali untuk mengejarnya. Dengan Helmi Azman pun semakin hampir dengan mereka. Oh, ini menarik untuk kita lihat kerana Helmi tidak menghampiri sekarang 3 pasukan berbeza. Irfan di kedudukan ketiga ni. Irfan Aikal. Irfan Aikal. Helmi di kedudukan yang keempat. Helmi tempat yang keempat. Irfan Aikal tempat yang ketiga. Dua pasukan yang sama. Tempat yang ketiga Irfan Aikal sekarang terus memberikan tekanan. Itu yang kita nak lihat. Kerana apabila ada 3 pelumba, persaingan itu akan lebih sengit. Dan inilah baru sampai 2 pelumba ini. Antara Helmi dan juga Nazir Izzat juga berkekalan. Untuk kedua-duanya bersaing sama dia untuk tempat keempat ataupun tempat yang kelima yang akan ditamatkan di antara 2 pelumba ini. Nazir Izzat serta Helmi Azman. Oh, mesti Muzakir. Oh, ya. Muzakir yang tahankan kedudukan. Dia cuba untuk melepas Faris Hafi. Muzakir untuk naik ke atas lagi. Ini adalah satu perkembangan yang baik juga untuk coach kerana nampak Muzakir memberikan tekanan dalam perlumbaan ini walaupun tidak berada di hadapan, tapi dia sekarang ini berganding bersebelahan dan berjaya melepasi Faris Hafi untuk naik tempat yang ke-6 bagi Muzakir. Lihat, berjaya mengekalkan pace ini untuk Muzakir. Namun apapun, pecahan-pecahan ini mungkin akan berkekalan, tapi apabila kita melihat lebih mendalam kepada kedudukan persaingan di kalangan 3-4 pecahan ini, mungkin akan berlaku perubahan juga sebagaimana 3 pelumba yang terlibat antara Muzakir, Faris dan juga Daniel Syami yang begitu rapat untuk merebut kedudukan 6, 7 dan juga 8. Muzakir dalam kelayakan juga dia hampir-hampir di kalangan 10 pelumba terpantas untuk berada di sepupul buat kali pertama di Lita Kaprik. Selain dia pernah lakukan di Sepang lalu. Ya, dan kita lihat juga Haziq turun tempat yang ke-11. Dipinta oleh Ahmad Darwish di bahagian belakang, tapi di depan ini Irfan Aikal semakin menghampiri untuk memberikan tekanan kepada Kasma dan juga Azroy. 1 dan 2. Kasma bersebelah sekali lagi. Dia mengintai, dia melihat di mana ruang. Kita ada 10 lap lagi, ada banyak masa. Dan masa tengah merangka
strategi untuk menamatkan perlumbaan ini. Dah 1 2 3 nampak begitu jelas. Nampak seimbang, nampak berpeluang untuk ketiga-tiganya, tapi bagaimana ketiga-tiga ini nak ambil peluang? Lebih-lebih lagi untuk Kasmar dan juga Irfan Aikal yang perlu menyusun dan juga perlu merancang terutamanya di penghujung nanti. Jadi itu yang perlu persediaan awal untuk Azroy, bagaimana dia mengekalkan momentum ini untuk menidakkan hasrat dan juga peluang daripada Kasmar. Kasmar dikatakan tadi suatu di grid. Dia kata agak suka untuk mengejar Azroy. Tapi buat masa ni strategi dia menjanji kerana dia berada betul-betul di belakang Kasmar, di belakang Azroy sekarang. Irfan Aikal ini pun kita akan berikan perhatian juga kerana di perebutan di depan dia boleh untuk ambil kesempatan untuk berada untuk minta jika pada kedudukan mereka battle di selekoh. Dia masih lagi lebih memilih untuk jalan selamat, untuk hanya mengikori saja Kasmar dan juga Azroy. Dan kita tinggalkan untuk beralih seketika di pertengahan. Afif juga bergelut untuk cuba mengejar di kedudukan atau pasukan-pasukan pelumba-lumba dia dapat. Darwish di sini bersama dengan Afif. Aziz Farus di belakangnya. Turun di kedudukan 11. Aziz semakin ketinggalan pula di tempat yang ke-11. Tapi ada pipan mata itu yang penting untuk Aziz untuk kembali mencari momentum dan setup dengan dikurangkan RPM-nya ni. Dia perlu mendapatkan setup yang terbaik untuk dirinya dalam perlumbaan selepas nanti di Kuala Terengganu di hujung bulan Ogos ini nanti. 13 pusingan. 13 pusingan itulah yang diketuai oleh Azroy 92. Melepasi garisan putih. Ya, itu adalah Muzaki. Memberikan amaran lepas garisan putih dalam dia Lita. Sekali lagi kita lihat ini adalah Muzaki yang berada di belakang Nazirul Izzat. Sini terlibat ialah Farish Putra. Ini adalah kumpulan dan juga kelompok di belakang. Ya, di belakang. Dan di belakang. Dia ada berlaku banyak pecahan ni Armi sebenarnya dalam perlumbaan ni. Dia bersama dengan Izam Iqmal antara pelumba yang bersaing sengit pada musim lalu, tapi musim ini kita lihat terutamanya pelumba dari pasukan Yamaha. Okey, di sini kita lihat reaksi yang lebih menarik yang kita nantikan begitu lama daripada Irfan Aikal. Nampak tadi reaksi seolah dia boleh melepasi Kasmar. Itu yang kita nak lihat, walaupun Kasmar adalah pelumba terpantas di pusingan yang ke-14 tadi dengan 53+1, 73. Saat ini berikan kelebihan kepada Azroy sekarang kerana Kasmar mungkin memikirkan Irfan Aikal di belakangnya dan Azroy boleh untuk fokus di bahagian hadapan untuk laju di tempat yang pertama. Nampak mulai ada jarak di antara Azroy dan Kasmar kerana tadi Kasmar berada betul-betul di belakang Azroy. Sekarang ini dia pula diberikan cabaran oleh Irfan Aikal yang cuba untuk masuk, tapi tidak pada kali ini. Irfan Aikal yang berada tracking distance sekarang, yang ada anjakan momentum untuk memintas Kasmar, dan dia akan cuba di sini untuk masuk dan berjaya Irfan Aikal lakukan. Cantik daripada Irfan Aikal di 2 selekoh selepas mereka melengkapkan pusingan yang ke-15. Jadi cabaran yang baru pula kepada Azroy Hakim ialah dia akan dicabar oleh Irfan Aikal yang buat kali pertama di kedudukan yang kedua. Dia lama berada di belakang Kasmar Daniel. Jadi nak bertahan, itu yang kita berkata pada awal. Dari segi jentera juga perlu diambil kira, dan itu juga mungkin kesukaran untuk Kasmar untuk bertahan. Sebaliknya, Azroy yang begitu konsisten, yang terus mendahului untuk melepasi 4 pusingan setengah lagi, 4,5 pusingan lagi. Ya, kita lihat tadi bagaimana Irfan Aikal 15 lap dia berada di belakang Kasmar Daniel sebelum dia mengambil keputusan untuk memintas, dan sekarang ini dia pula memberikan tekanan kepada Azroy Hakim Anwar untuk menangi perlumbaan ini. Bagi Irfan Aikal untuk pasukan SCK dengan Azroy untuk pasukan Yuzi di tempat satu dan tempat yang kedua buat masa ini. Peluang terbaik sebenarnya untuk Irfan Aikal untuk berada di podium. 24 diberikan amaran utamanya untuk Izam Iqmal pasti garisan putih. Jadi Irfan Aikal
Dia perlu bertahan 4 pusingan. Dia sebaliknya semakin rapat. Dia sebaliknya mahu mencabar kedudukan Azroy untuk podium pertamanya untuk 2 pelumba. Ya. Dan tengok bagaimana taman Irfan akan cuba untuk attack Azroy ataupun tidak di penghujung ni. Tadi dia cuba. Dia dah berjaya lakukan. Sekarang terpulang pada Azroy pula untuk kembali merampas Irfan telah naik tempat yang pertama sekarang. Kita 3 lap lagi akan tamat. Dia berjaya melepasi Azroy Hakim Anwar. Jadi Irfan Aikal Hamidi yang berada di tempat yang pertama. Cantik momentum daripada Irfan Aikal. Lama dia nantikan kedudukan, tapi dia berkeupayaan untuk mengejar dan juga meminta satu demi satu. Dan kini kita lihat, dia masih lagi bertenaga dan juga jenteranya masih lagi mampu untuk memastikan kedudukan ini selamat untuk Irfan Aikal. Mungkin ini kedudukan dan keputusan terbaik Irfan Aikal di pusingan yang keempat ini. Dia berpeluang untuk memenangi buat kali pertama. Ya, dia mencuba tadi untuk dia berjaya melepasi Kasma dan juga Azroy dengan bersih. Dapat lepas dan sekarang terpulang pada Azroy. Tapi pace yang ada pada Irfan Aikal laju di hadapan di tempat mengekalkan kedudukannya sekarang. Ada 2 pusingan lagi, 2 lap lagi untuk Azroy cuba merampas kembali kedudukan tempat pertamanya. Jika Irfan menang, dia boleh melonjak dari kedudukan 8 akan naik kedudukan yang keempat. Itu adalah satu peluang terbaik. Tapi Azroy pasti tidak akan membiarkan kedudukan ini kekal untuk Irfan. Ada 2 pusingan lagi. Mereka melepasi selekor yang ke-8. Bermaksud mereka akan menuju dan juga sampai untuk mengharungi pusingan terakhir. Kasma pula semakin jauh. Dia setidak-tidaknya perlu kekal untuk berada pada di tempat yang ketiga untuk Kasma Daniel. Kita boleh lihat macam mana pada kedudukan ini sekarang. Nampak macam memang ada pace bagi Irfan Aikal. Dia ada kelajuan untuk terus berada di depan. Sekarang ini jika tidak lakukan sebarang kesilapan, kerana Azroy ini adalah peluang terakhir untuk charge. Dan dengan berada Irfan depan ini juga membantu Aziz Fairuz kerana dia menidakkan mata maksimum pada Azroy dan juga Kasma di tempat yang ketiga. Dan kita Irfan Aikal dengan ini adalah peluang bagi Azroy. Azroy berada agak jauh di belakang Irfan Aikal. Dan untuk Irfan Aikal memberikan kembali kemenangan kepada pasukan yang sudah agak sekian lama juga pasukan RCK tidak memenangi perlumbaan. Dan sekarang dia berada di hadapan di tempat yang pertama. Dia berpeluang untuk melepasi selekor terakhir dengan penuh bergaya. Jurang ini adalah peluang terbaik untuk Irfan Aikal untuk menang. Dia akan sampai di selekor terakhir. Jadi Irfan Aikal buat kali pertama menang di pusingan yang keempat. Berjaya menewaskan Azroy Hakim. Untuk Azroy terpaksa aku di kedudukan tempat yang kedua. Satu persembahan yang luar biasa daripada Irfan Aikal. Dan Kasma Daniel di tempat yang ketiga. Irfan Aikal dari belakang dia mengejar dan terus menang. Pusingan pertama dia terlepas di podium di tempat yang keempat. Pusingan yang kedua hanya berjaya mendapatkan 4 mata. Pusingan ketiga dijemput juga hanya 7 mata. Dan kini 25 mata berjaya ditambah oleh Irfan Aikal Hamidi.